Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Hari ni anak-anak saya nak makan donat coklat. So jom kita buat yang mudah sangat-sangat. Suka kata cawan. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan saya punya video guys. So jom kita buat donat coklat. Mula-mula kita letak tepung gandum 3 cawan. Tak kisah dia nama apa sekalipun, boleh. Okey, saya masukkan 3 cawan dan lagi satu saya masukkan 1/2 cawan. Okey. Dan saya masukkan serbuk dark cocoa 1/2 cawan. Okey. Ni saya pakai dark cocoa, dia gelap sedikit. Dan saya masukkan yeast serbuk penaik 1 pack macam ni dalam 11 gram. Saya lebih suka pakai pack macam ni sebab insya-Allah dia tak masuk angin. So saya masuk je terus dalam ni dalam 11 gram ataupun 1 sudu penuh. 1 sudu makan penuh. Okey. Dia bagus kalau korang beli paket macam ni. Nak guna baru korang koyakkan. Gitu. Okey. Saya masuk garam 2 sudu kecil dan saya masukkan overload setengah sudu makan untuk melembutkan. Korang punya donat boleh tahan lama dan korang boleh buat frozen. So dia tetap masih lembut kalau korang pakai overload ni. Maaf ni anak saya mengacau. Okey. Letak sikit je sebab kita boleh simpan. Untuk sukatan ni dapat banyak juga dan korang boleh buat frozen. Jadi kena pakai overload. So kalau korang tengok video saya memang banyak untuk pakai overload ni, bagus. Korang belilah satu kotak tu. Murah je, RM3 lebih macam tu. So ni saya masukkan gula pasir, saya masukkan 3 sudu. Kalau nak kurang manis boleh je, tak ada masalah untuk sukatan manisan dia. So ni susu pekat saya masukkan 3 sudu juga, bukan 3 cawan ke guys. Okey. Saya masukkan lagi pelantah, margarin, pelantah, margarin, butter pun boleh, tak ada masalah. Saya masuk 2 sudu makan. So saya masukkan 1 biji telur. Saya pakai ni grade C. Saya masukkan vanila 1 sudu makan. Maaf anak saya ni menyibuk. Saya suruh dia lalu lalat, sibuk nak kacau saya. Okey, so boleh kacaukan dia, seratakan dia. Korang boleh buat ni kat rumah untuk anak-anak korang. Memang senang, mudah sangat-sangat. Dan boleh buat frozen juga. Bila frozen tu korang nak makan, korang sejuk, keluarkan, bagi dia hilangkan sejuk, baru korang boleh panaskan atau gorengkan balik. Tak ada masalah dulu. So dah gaulkan bagi rata semua, kita masukkan 1 cawan air. Dan kita gaulkan sampai dia jadi dough. Okey, gaulkan dia sampai jadi dough. Dough macam ni. Nampak tak? Okey, so kita rehatkan dia bagi dia kembang. Tutuplah korang punya okay, korang kena tutup. Okey, so biarkan dia kembang. Dah kembang, nanti korang uli balik. Dan sampailah korang tengok dia punya tepung tu dah jadi gebu dan cantik. Tak ada ketulan-ketulan tepung lagi yang ada. Cantik je macam ni. Okey. So dah bolehlah buat bulat-bulat. Kalau korang nak pakai acuan dia pun boleh. Saya buat bulat-bulat. Sangat simple sangat-sangat. Saya malas nak gelik dia. Just buat bulat-bulat. Maaf saya, anak saya memang mengacau. Dia nak buat donat dia sendiri. So ni. Okay, and then korang gelik dekat bawah permukaan macam ni. Lebih rata dan cantik. Lebih rata dan cantik. So saya akan habiskan untuk sukatan yang saya bagi ni. Tak dapat banyak pun. Kalau korang buat kecil, dalam 30 lebih biji macam tu lah. Ni saya tak timbang, saya anggarkan, saya buat besar juga. Okay. So korang lepihkan dia. Jangan bagi dia bulat, lepihkan sikit. Nanti dia akan naik cantik. Okay, so saya akan buat bulat banyak-banyak. Dan saya akan buat lubang tengah. Pakai penutup botol je. Bila kita tekan penutup botol tu, dia akan ring dia jadi cantik lah. Dengan dia cantik. Korang tak payah nak lepihkan lagi. Korang just tekan dengan tutup botol tu dan dia dah cantik lepih dia.
Bila korang dah buat macam ni, bulat yang korang buat bulat tu, korang nak buat donat balik pun boleh, atau korang goreng je macam saya balik. So ni kita rehatkan sekejap 5 minit macam tu, korang boleh goreng semuanya. Jangan terlebih tunggu dia kembang terlampau over kembang lah. Yang tepi tu anak saya punya Cukup 5 minit korang boleh lah goreng. And ni saya dah blend gula biasa. Kalau korang nak lebih tahan lama gula, korang boleh pakai gula icing. So ni dah siap gula yang saya dah kisar halus. So ni yang lubang tengah tu saya gorengkan dia. Saya goreng lama sikit bagi ada crunchy kat luar dia tu. Ini favourite saya ni. Okay, pastikan untuk goreng pun kena alert juga. Okay, pastikan korang punya minyak ni tak terlampau panas. Cuma korang kena panaskan dahulu minyak. Dah panas baru korang kecilkan api. Api yang sedang, kecil elok je untuk masakkan donat. Okay, so ni hasil yang bulat-bulat tu memang crunchy gila, sedap sangat-sangat. Saya suka. Saya goreng lama sikit. So kita kecilkan api, sedangkan api, dah masukkan donat kita. Sepatutnya dah boleh masuk semua. Saya goreng sikit dulu. Tengok cantik ke tak. Kalau korang punya donat nak tahu jadi tak jadi, berat tak berat, korang masuk minyak dia terapung macam ni. Maknanya donat korang approve gitu. Air minyak dia kena tenang macam ni untuk masakkan dia. So terbalikkan dia. Okay. So saya masuk yang lebih itulah semua. Ni dah nak dekat masak. So ni saya dah terbalikkan. Terbalikkan macam ni. Pakai dia senduh. And then saya masuk yang lebih itulah. Sepatut boleh je masak terus. So ni saya masuk. Okay. Bila dah masuk semua yang kita dah masak tadi tu, dah boleh angkat. Okay. Kita angkat lah yang ni. Nampak tak? Cantik je kan pembukaan dia. So bolehlah angkat. Korang boleh tengok sekejap saya bukakan koyakkan ni. Nampak tak? Padu guys. Dalam dia bau coklat. Sedap sangat-sangat. Korang kena cuba donat coklat ni. Tapi ni saya pakai dark coklat. So dia gelap sedikit. Kalau korang tak nak gelap macam saya, korang boleh pakai coklat biasa sahaja. Warna coklat koko biasa je. Nak letak gula ni ada tips juga. Tunggu dia sejuk baru gaulkan dengan gula. Kalau tak, gula korang akan cair. Begitu. Okay, so ni saya gaulkan sikit. Yang lain tu tengah panas. Saya tak boleh nak gaulkan dengan gula dulu. Sebab saya nak ambil video, saya kena gaul lah dulu. And then ni yang tadi saya koyakkan. Koyakkan lagi. Sudah, ini hasilnya guys. Yang saya letak dengan gula tu, dia masih panas lagi. So ni yang saya dah koyakkan tadi. So bau coklat sedap sangat-sangat. Korang kena cuba donat coklat yang mudah sangat-sangat. So kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye.